asam saja kan? Boleh cili, kicap pedas. Boleh. Tambah. Mix tadi. Ini memang ini saya ya. Ini kira barang baik ya. NBA singlet macam gini, korang tahu berapa lagi? Ini satu. Budak-budak panjang kan. Dia akan celup sos macam ini ya. Nak salad? Boleh. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Alright guys, ada yang tahu saya dekat mana ni? Cuba teka. Cuba korang teka saya dekat mana ni? Mestilah korang tahu ni, kita sekarang berada dekat Bandar Johor Bahru, dekat tengah-tengah Bandar Johor Bahru. Lebih tepatnya ni, tak silap saya ni jalan apa ni, Wongafo kan. Wongafo lah. Maksud dan tujuan saya orang ni, saya nak ajak korang masuk ke bahagian dalam sana. Korang pun tak asing lah kalau dah tengok benda ni. Restoran Syed Ali, lepas tu ada banyak kemah-kemah dekat depan sini. Memang korang dah tahulah kita berada dekat Pasar Karat. Alright. Pada malam hari ni, saya betul-betulnya ni ada benda yang memang saya nak beli. Ini memang perintah daripada Ibu Negara boleh cakap. Ibu Negara lah. Saya ada 1-2 benda yang memang saya nak beli. Dan kebetulan benda tu pun benda makanan lah. Jadi kita nak cuba hunting beberapa makanan yang saya perlukan lah dekat Pasar Karat ni. Alright, jom. Senang cerita, kita buat cerita kat dalam nanti. Sebetulnya kalau korang nak masuk, korang boleh masuk pada sini, daripada sana, belah sana pun tak kisah. Cuma saya malam ni, saya starting daripada sini saja lah. Di atas Sungai Sigit ni. Kalau orang cakap apa, Sungai Sigit tu. Ni saya starting daripada sini. Kebetulan benda yang saya cari itu, dia memang ada dekat depan situ. Jom kita beli rojak buah. Rojak memang padu guys. Saya suka dia punya sos. Saya nak buah campur. Kita tengok ada yang campur tak? Kak, yang campur deh. Macam ni bagi mangga dia masak Masa manis lah. bagi saya yang ni. Tak asam tak? Dia asam saja kan? Boleh cili, kicap pedas. Boleh. Tambah. Mix tadi. Ini memang ini saya ya. Kalau beli yang nikah ada kat rumah, tak boleh mix lagi kalau kat rumah. Dia ada juga jual air. Ada tinggal lagi mango sufi, strawberry yogurt dengan lemon asam maple boy. Asam boy. Macam ini dah. Ini yang pertama-tama, nanti kita akan pergi ke belah bahagian sana. Ada lagi benda yang nak berapa kak? 10. Sama right, 10 ringgit. Baloi tak baloi? Baik. Spin goyang. Ni rojak dia 10 ringgit kan. Dia punya bekas pun besar. Selain makanan dekat sini, macam korang boleh nampak baju, beg, semua memang ada lah. Tapi saya malam ni fokus pada tema kita lah. Saya nak cari makan dekat sini. Boleh singgah-singgah bang. Ya, asyik. Barang-barang viral. Viral
sambal viral ni. Oh, 7 pack RM100. Oi, kambing terap dek. 7 pack 100 kambing terap. Boleh tahan. Ini apa ni? Buah jambu Kamerun. Kita tengok dekat depan apa saja yang memang boleh masuk. Memang kita basah semua. Ni yang pertama-tama ni ujak buah dari kat tangan. Oh, satu lagi tu barbecue. Ada hot barbecue dekat sana. Oh, ni pun ada. Sama juga. Buah, salak, mangan. Sebutannya malam ni hari Jumaat tadi, hari cuti. Hari cuti apa lah, umat Kristian kot. Jadi rasa orang-orang macam orang Singapura pun banyak yang turun lah KGB. Dekat depan sana tu ada satu pot baju bandel. Baju seluar kat sini. Baik babe. Sebetulnya saya nak juga ni, nak ganti beg. Beg dah macam tak tahu nak cakap lah. Ada apa ni? Stick. Stick apa? Stick jadi. Ni ada satu stick pump. Pump sana pun ada juga kalau korang jalan. Dekat sana pun ada. Oh, ada juga yang jual makan. Apa tu? Kita tengok je. Apa tu? Oh, bukan makan lah, mainan budak. Bukan makan lah, mainan budak. Ni ada snack. Es jok. Kuih. Coklat. Terus saya kurang minat. Ni kau ni. Ni. Oh, nak apa? Jagung manis. Apa ni? Air ni memang padu lah babe. Musik pun ada sedap. Mesti kena claim pula. Pernah aku jalan depan musik macam ni kena claim tu. Roti ice cream. Ni ada apa ni? Oleh-oleh Johor. Baju khas Johor lah, yang stiker dia bertuliskan biru-biru semua ni. Lelong. Ni pun ada ni. Bukan tu apa tu, alat terapi alat duduk juga lah. Dekat depan ni, kalau korang masuk, lorong ni memang khas lorong-lorong bandel lah. Ni memang kiri kanan orang jaga bandel lah. Jom saya bagi orang nampak. Jadi dekat sini memang bandel semua. Tapi satu best guys, dia
bandar-bandar dekat sini. Silap-silap kalau korang beli, kalau memang betul-betul baik punya barang, lagi harga dia pun lagi baik daripada benda baru. Benda baru yang biasa-biasa punya ha. Barang dia satu helai 20, satu helai 50. Jadi benda yang saya nak tu ada dekat ujung sana lah, dekat corner sana ada barbecue satu. Saya suka dia punya barbecue tu memang bukan digoreng, dia dibakar, lepas tu dia letak macam cup macam gini, lepas tu dia simbah sos dekat atas dia. Memang padu weh, sedap. Depan saya ni pun ada makanan juga ni, bukan makanan lah, minuman, kopi cerang. Baru pun kita kopi ni kena try lah. Habis standby lah mata. Kalau malam-malam saya takut kopi, kalau dah malam-malam gila macam ni takut tak boleh tidur lah. Yang touch panas. Semua bandar dia. Singlet macam gini, korang tahu berapa harga dia? Ni 120 bro. Ni memang baik ni barang ha. Sekejap aku tunjuk. Ni shirt. Shirt macam gini, harga dia yang shirt lah 89. Sedangkan seluar-seluar macam gini ambil kau 150 bro. Ni bukan barang-barang kaleng-kaleng ni. Tapi memang baiklah, puas hati lah. Ni tu dia yang biasa-biasa. Harga dia pun biasa lah, 140 normal lah. Alright, ni saya dah sampai dekat yang saya nak put. Budak main bola lah. Ni dia tempat saya nak. Kita pilih dulu. Ada apa ni saya pun tak tahu. Berat tu. Ini aku ni tak tahu pilih.
Berapa ni? 6, 9, 12, 19. 19 ringgit. 19 ringgit guys. Okey lah, boleh tahan lah. Dia punya sosis pun besar-besar panjang. Nama apa? Harry. S-E-R-Y. Hash? E-R-Y. Dia nanti akan dibakar dekat sana. Dekat atas sana. Jadi tu 10 lah. Sekejap. Okay. Sambil kita tunggu, kita tengok abang tu bakar. Kita kat sini lah. Dia dibakar lah, bukan digoreng. Ada tempat dia digoreng, masih ada tempat dia digoreng. Digoreng dia lebih minyak. Jadi dia punya apa tu, macam mana nak cakap, memang berminyak lah. Korang yang suka-suka makan sup, dekat sini pun ada satu sup daging, sup tulang. Memang best lah Basar Karat. Kalau korang nak makan ada, nak ni macam budak nak main mainan pun ada. Memang best lah. Basar Karat ni memang legend lah. Legend market dekat Bandar Johor sini. Sos macam ini ya. Nak salad? Boleh. Dia bagi salad. Jadi kalau korang nak masuk tempat dia arah sana boleh juga. Cuma saya tadi mulakan daripada sana lah. Nanti kita akan crossing area keluar sini ataupun masuk yang sebelah sini. Siap. Alright, terima kasih. Sama saya jual. Jadi, okay guys, kita dah dapat dua benda ni. Sekarang kita walk in keluar saja. Yang ni kira 20 lah. Yang ni RM30. Rasa RM30 ni kalau korang nak makan sendiri memang tak habis lah. Kecuali kau punya tank tu besar sikit, okey lah. Kapasiti 20 liter boleh lah. Ni jalan kita keluar. Kalau korang nak masuk daripada sini pun boleh juga. Ni sebelah OCBC lah. Alright. Okay guys, sekian dulu terjah kita dekat Basar Karat malam ni. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih buat korang yang dah ikut saya dekat Basar Karat malam ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Alright, see you next video bersama saya next hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.